Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atira binti Amir, nombor matrik C22A0207. Pada hari ini saya akan membentangkan laporan akhir latihan industri saya yang telah dijalankan di Jabatan Penyiaran Negeri Kedah RTM. Latihan industri merupakan satu keperluan akademik yang wajib dilalui oleh pelajar bagi memberi pendedahan awal kepada persekitaran kerja sebenar. Melalui latihan industri ini, pelajar dapat memahami amalan kerja dalam industri serta mengaplikasi teori yang telah dipelajari di universiti ke dalam situasi kerja sebenar. Selain itu, latihan industri juga membantu meningkatkan kemahiran teknikal dan profesional pelajar melalui penglibatan secara langsung dalam tugasan harian organisasi. Antara objektif utama latihan industri ini ialah untuk memberi pendedahan kepada pelajar terhadap persekitaran dan budaya kerja sebenar dalam industri. Selain itu, latihan industri ini bertujuan untuk membolehkan pelajar mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari sepanjang pengajian ke dalam dunia pekerjaan. Latihan ini juga membantu meningkatkan kemahiran teknikal dan profesional, membentuk sikap bertanggungjawab, berdisiplin serta beretika dan menyediakan pelajar sebagai persediaan awal menghadapi alam pekerjaan selepas tamat pengajian. Latihan industri adalah penting dalam melahirkan graduan yang berdaya saing dan bersedia untuk bekerja. Melalui pendedahan kepada persekitaran kerja sebenar, pelajar dapat meningkatkan keyakinan diri serta kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan. Selain itu, latihan industri juga membantu pelajar memahami budaya kerja, etika profesional serta sistem pengurusan organisasi yang sebenar sekaligus menyediakan pelajar untuk memasuki alam pekerjaan selepas tamat pengajian. Radio Televisyen Malaysia atau RTM merupakan sebuah agensi penyiaran milik kerajaan yang berperanan sebagai medium penyampaian maklumat, pendidikan dan hiburan kepada masyarakat. RTM Kedah pula merupakan salah satu cawangan RTM di peringkat negeri yang berfungsi melaksanakan dasar dan objektif penyiaran yang telah ditetapkan oleh pihak RTM di peringkat pusat. RTM Kedah memainkan peranan penting dalam menyampaikan berita, maklumat serta program yang berunsurkan pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat khususnya rakyat di negeri Kedah. Visi RTM ialah untuk menjadi media pilihan utama yang berwibawa, manakala misi RTM adalah untuk memperkasa program kandungan dan penyampaian perkhidmatan penyiaran agar maklumat dapat disampaikan secara berkesan kepada masyarakat. Jabatan Penyiaran Negeri Kedah terletak di Alor-Star Kedah Darul Aman dan berada di kawasan bandar yang strategik. Lokasi ini memudahkan urusan liputan berita, penggambaran serta aktiviti penyiaran lain kerana berdekatan dengan pusat pentadbiran negeri dan kemudahan asas. Kedudukan ini juga memudahkan akses oleh agensi kerajaan, pihak media lain serta orang awam. Struktur organisasi RTM Kedah adalah tersusun dan sistematik bagi memastikan setiap operasi penyiaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. RTM Kedah diketuai oleh Pengarah Penyiaran Negeri Kedah yang bertanggungjawab merancang dan menyelaras keseluruhan operasi jabatan. Di bawah pengurusan ini, RTM Kedah dibahagikan kepada 3 bahagian utama iaitu bahagian pentadbiran, bahagian rancangan dan bahagian kejuruteraan yang masing-masing mempunyai peranan dan tanggungjawab tersendiri. Sepanjang menjalani latihan industri, saya telah diberikan pelbagai tugasan yang merangkumi keseluruhan proses penghasilan media. Skop tugasan ini melibatkan praproduksi, produksi dan pasca produksi media di samping tugasan berkaitan reka bentuk grafik, fotografi, dokumentasi serta pengurusan kandungan sokongan. Tugasan ini memberi peluang kepada saya untuk memahami aliran kerja sebenar dalam industri media secara menyeluruh. Dalam peringkat praproduksi media, saya terlibat secara aktif dalam perancangan awal sebelum sesuatu penggambaran dijalankan. Antara tugasan yang dilakukan ialah menghadiri perbincangan projek bagi memahami konsep dan objektif kandungan serta membantu menyediakan idea dan cadangan kandungan. Saya juga terlibat dalam penyediaan dan kemaskini storyboard sebagai panduan visual
semasa penggambaran. Bagi peringkat produksi, saya terlibat secara langsung dalam sesi penggambaran dan rakaman kandungan media. Tugasan saya termasuk membantu menguruskan set penggambaran, memastikan peralatan rakaman berada dalam keadaan baik serta membantu dari segi pengurusan pelakon atau subjek rakaman. Penglibatan ini membantu saya memahami kepentingan koordinasi dan komunikasi semasa proses produksi dijalankan. Dalam pasca produksi, saya terlibat dalam proses penyuntingan video bagi menghasilkan kandungan yang lebih tersusun dan berkualiti. Antara tugasan yang dijalankan ialah memilih rakaman yang sesuai, menyusun urutan babak serta melakukan penyuntingan asas seperti pemotongan klip dan penyesuaian visual. Proses ini membantu saya memahami peranan penting penyuntingan dalam menyampaikan mesej sesuatu kandungan media. Selain penghasilan video, saya juga terlibat dalam tugasan reka bentuk grafik dan media digital. Tugasan ini merangkumi penghasilan poster grafik media sosial serta elemen visual sokongan menggunakan perisian seperti Adobe Illustrator. Melalui tugasan ini, saya dapat memahami kepentingan elemen visual dalam menyokong identiti dan imej sesebuah organisasi. Dalam skop fotografi dan dokumentasi media, saya ditugaskan untuk merakam gambar bagi tujuan dokumentasi aktiviti dan program organisasi. Gambar-gambar ini digunakan sebagai bahan arsip, sokongan visual bagi pelaporan serta tujuan promosi. Penglibatan ini memberi pendedahan kepada teknik asas fotografi dan kepentingan dokumentasi visual dalam pengurusan kandungan media. Selain tugasan utama, saya juga terlibat dalam tugasan sokongan yang membantu kelancaran operasi harian organisasi. Antaranya ialah penyelidikan dan pengumpulan bahan visual daripada program terdahulu, penyusunan kandungan serta tugasan pentadbiran ringan berkaitan pengurusan media. Tugasan ini membantu saya memahami peranan sokongan dan dalam memastikan setiap projek dapat dijalankan dengan teratur. Sebagai kesimpulan, latihan industri ini telah memberi saya pendedahan menyeluruh terhadap persekitaran kerja sebenar dalam industri kreatif, khususnya dalam bidang produksi media. Latihan ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran teknikal dan profesional, malah membantu membentuk sikap berdisiplin, bertanggungjawab serta meningkatkan kemahiran komunikasi. Diharapkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sepanjang latihan industri ini dapat membantu saya dalam persediaan menghadapi alam pekerjaan selepas tamat pengajian. Sekian, terima kasih.